Saya ni sebenarnya dah 30 tahun dalam industri muzik ni, dan berkecimpung sepenuh masa, dan saya rasa ini kali yang pertama, kalau boleh saya jelaskan, ini kali pertama saya diuji begini, dan kali pertama pula saya berhadapan dengan situasi begini. Dan selama saya buat konsert di Malaysia atau di luar negara sekalipun, tak pernah lagi terjadi venue stopkan kita punya show secara tiba-tiba. Even kalau ada rakan-rakan atau media yang mungkin ada rakan-rakan media yang pernah menyaksikan Wings 30 tahun di Stadium Merdeka pada tahun 2016. Itu yang saya anjurkan, dan pada malam tu kita berakhir pada pukul 2.45 pagi. Kenapa kita berakhir 2.45 pagi? Pasal mula-mula tu atas kekangan hujan apa benda semua, dan kita minta jasa baik daripada Stadium Merdeka venue pada tu untuk kita nak meneruskan, pasal list song Wings masa tu 30 tahun dengan 30 lagu. Kita tak boleh nak catch up pukul 12 malam, dan adalah perhubungan kita tentang depositnya, tentang lebih masanya yang kita buat pembayaran masa tu. Dan alhamdulillah show tu berjalan dan jadi satu memori yang indah untuk penyokong-penyokong Wings juga masa tu. Dan orang pun bercerita Wings malam tu main penuh Stadium Merdeka dan berakhir pada 2.45 pagi. Itu sejarah saya lah, salah satu daripadanya. Dan saya nak bercerita tentang kenapa kita tulis pukul 8. Ramai orang yang bertanya kenapa pukul 8, kenapa kita tak start pukul 8. Okey, memang kita kalau boleh kita nak start pukul 8, tapi isyak pukul 8.20. Kita pun nanti kalau nak peminat atau ada orang cakap tengok isyak pun jalan, promoter ni orang Islam ke orang apa ke, jadi kita nak startkan show tu selepas waktu isyak. Dan kalau ikut running order kita tak ada masalah pun untuk kita nak menyelesaikan mengikut kontrak 10 lagu daripada Raja dan 10 lagu daripada Wali. Tetapi ada juga orang yang bertanya kepada kami, penyanyi Wali cakap ada 4 lagu lagi. 4 lagu tu kita dah decide pada last minute bila dia mendapat tahu yang venue tu full. Sebagai artis dia orang akan teruja bila dengar penuh lah malam ni. Okey, kita main 14 lagu. Dan peminat menjadi marah kenapa lagu-lagu besar Wali dimainkan last. Tak ada lagu Yang, tak ada lagu Abang Toyib, tak ada lagu apa. Itu yang membuatkan peminat jadi marah. Dan kenapa show tu di-stopkan tiba-tiba. Itu persoalan yang paling besar daripada peminat dan orang membeli tiket. Okey, saya nak terangkan sini kemasukan. Mungkin ada antaranya yang membeli tiket yang datang pada hari ini. Kenapa kita lambat? Dan tiketing bukan daripada event organizer. Tiketing yang dipilih sendiri oleh venue, dan kita wajib memakai tiketing provider ni. Dan tiketing provider ni ialah satu tiketing baru. Dan pada di tempat tu mungkin adalah yang saya mendengar-dengar daripada show director saya yang ada di luar masa tu, nak QR pun susah, internet tak ada, nak kena buka balik, benda-benda macam-macam. Itu yang menyebabkan terlalu sendat masa kita nak buat kemasukan. Dan saya ni pula memandangkan benda tu kita dah buka pintu pada pukul 6.45 petang. Siapa-siapa yang ada masa hari itu bukan tahu 6.45 kita dah start buka pintu. Dan ada masalah tu, dan mungkin ada orang cakap security jerit-jerit, itu daripada pihak kami security. Dan kami mengambil benda tu memang kesalahan. Mungkin mungkin orang nak masuk ke apa benda, orang bising ke security, itu kesalahan tu saya adapt sebagai kesalahan daripada penganjur. Tetapi kalau kemasukan tu bukan daripada kontrol kita. Banyaklah desas-desus yang kita dengar, tapi itu nanti lawyer akan hantar apa-apa benda lah. Dan untuk Muhammad Azan betul. Dan pada
pukul 11.30 bila saya tengok wali punya list song dan tak ada, sebelum saya terlupa, ramai orang menyalahkan raja, peminat-peminat wali menyalahkan raja, dan tak ada kena-mengena dengan raja pun berkenaan dengan masalah ni. Raja datang tepat pada waktunya, biarpun dia lambat habis on check, tapi kita ada arrangement tentang transportation dia bersedia pun di belakang pentas untuk dia nak start. Pada pukul 8.20 dia dah ada dah standby, bukan dia baru sampai, dia dah standby dah untuk nak show dengan kru-kru dia semua. Dan pada pukul 11.30 malam bila kita tengok list song wali ada banyak lagi, masa tu lebih kurang dalam 8 lagu lagi, kita berbincang dengan pihak venue, kita berbincang dengan tim kita, dan ada wakil seorang daripada Majlis Bandaraya Petaling Jaya, dan bukannya dia seorang staf biasa, dia seorang pegawai atasan, dan dia tak ada halangan untuk kita nak meneruskan show tu. Tetapi venue tak membagi kita, venue stop kita, tetapi perbincangan kita dengan venue untuk kita meneruskan by mulut dah dipersetujui oleh venue. Dan sebelum tu venue minta kepada pegawai MPPJ untuk satu surat untuk kita nak meneruskan, dan kita dah keluarkan surat daripada penaja, tetapi dia minta surat tu ditandatangan oleh pengarah pelesenan, dan pengarah pelesenan tak ada malam tu. Kalau dia ada, immediate kita akan minta tanda tangan, tetapi pegawai yang ada ni dia cakap dia tak berani nak menyain. Tetapi kalau menurut enactment hiburan Negeri Selangor, premis yang bertutup atau indoor boleh diteruskan sampai pukul 1 pagi dan outdoor sampai pukul 12. Dan satu lagi, saya ada agreement berkenaan saya dengan Idealife, dan tak ada dalam agreement ni yang Idealife sewenang-wenang boleh menutup kita punya show pada pukul 12 malam. Tak ada dinyatakan pun. Dia hanya boleh charge kita lebih masa, charge kita apa-apa yang kita, atau dia burnkan deposit kita ke, itu yang dia boleh buat. Itu saya harap penjelasan daripada pihak saya lah. Dan lagi satu, alhamdulillah, terima kasih kepada peminat-peminat yang datang malam tu, yang marah, yang suka, yang apa, saya faham perasaan masing-masing, dan saya tahu kenapa peminat marah, pasal show malam tu best, dan show kita best malam tu, dan orang baru nak start berparti, benda tu stop tiba-tiba. Tadi memang kami daripada pukul 11, apa yang saya nak tekankan dekat sini ialah kami tidak diberitahu yang pukul 12 dia akan memberhentikan bunyi show kita sampai pada hari event pada pukul 11 tu. Kita punya permit pun memang daripada Majlis Bandaran pun memang pukul 1. So yang dekat sini saya nak tekankan yang venue tak bagi tahu. Okey, saya sebagai penganjur sebenarnya rasa sangat-sangat terkilan jugalah bila ini adalah first time saya menganjurkan konsert, dan tiba-tiba first time ni jugalah terus terjadinya isu ni. Kita kat belakang tengah seronok dengar lagu, tiba-tiba lampu dah terbuka. Jadi saya faham sebagai orang kata apa, peminat-peminat of course akan rasa marah. Saya sendiri pun rasa terkilan, rasa marah juga. Kenapa? Stop. Jadi saya tak boleh nak salahkan peminat kalau kata peminat nak rasa marah pada hari tu, pada malam tu. Sebab saya sendiri pun rasa sangat terkilan. Siap ada yang PM saya, penganjur hauk lah. Jadi apa yang kita perlu tahu
berdasarkan kepada maklumat yang telah diberikan oleh anak buah kita lah, maknanya daripada penganjur kita, beberapa perkara dulu perlu kita teliti, antaranya berkenaan dengan liability ni ataupun tanggungjawab ni kepada siapa kita kena letakkan. Ini yang kita kena teliti terlebih dahulu, dan apabila kita membuat penelitian berdasarkan kepada maklumat ataupun fakta dan juga beberapa dokumen, termasuklah komunikasi melalui telefon yang telah diserahkan, kita telah kenal pasti beberapa liability ataupun tanggungan yang telah pun berlaku disebabkan oleh salah tafsiran kepada penjelasan dan juga persetujuan yang telah diperolehi pada peringkat awal antara pihak penganjur dengan juga venue. Kesan kepada pihak penganjur ni sebenarnya ini bukan setakat melibatkan maruah dan juga orang kata kesan kepada syarikat, tetapi ini melibatkan isu keselamatan pada malam tersebut. Dan isu keselamatan ini adalah isu yang amat serius, memandangkan ini juga melibatkan isu ketenteraman awam yang kita, alhamdulillah saya tak ada dengar apa-apa lagi tentang kecederaan ataupun kemalangan disebabkan perkara yang berlaku. Ini berkait kepada tanggungjawab yang seharusnya dipikul oleh pihak venue pada malam tersebut. Sekarang ni kita dalam peringkat akhir, cuma nak maklumkan bahawa setelah kita tentukan isu liability dan tanggungan, siapa yang bertanggungjawab kepada kejadian pada malam tu, kita akan teruskan kepada dalam proses akhir untuk tentukan liability, quantum ni kita nak tahu apa kerugian kita. Jadi ini dalam peringkat yang terakhir untuk pihak kita dan juga penganjur kenal pasti sebelum kita akan teruskan dengan tindakan undang-undang selanjutnya, termasuklah ganti rugi yang melibatkan nama baik syarikat dan juga apa juga kerugian yang berbangkit daripada kejadian luar kawalan pihak penganjur pada malam tersebut. Dan mungkin pada malam tu peminat wali tak puas, peminat raja puas, dapat 14 lagu. Yang menjadi persoalan yang paling utama sekarang ni, peminat wali tak puas untuk menyaksikan konsert tu. Dan alhamdulillah saya dah berhubung dengan pihak wali, dan menurut manager wali pun dan penyanyi wali, semenjak kejadian pada pukul 12 malam tu sampai ke 4 hari lepas, ada berbelas event organizer yang telefon diorang nak buat konsert wali di Malaysia. Kalau tak best, kita akan buat best, macam-macam lah. Dan alhamdulillah pihak wali masih lagi bersama saya, dan pada petang ni saya announcekan pada 1 bulan 5 pada Labor Day saya akan buat satu lagi konsert wali di Malaysia, dan venue-nya lebih besar, InsyaAllah outdoor, dan saya rasa akan bagi kepuasan kepada peminat-peminat wali pada hari tersebut. Dan kepada siapa-siapa pembeli tiket wali melalui online, kita ada data dia. Kalau kita tak ada data, boleh tunjukkan data. Kita akan bagi 20% diskaun kepada peminat-peminat wali yang datang pada tu hari. Dan